Dan sebenarnya asalnya pun waktu buat ni pun dia macam aku lebih kepada nak jadikan benda ni kenangan lah. Macam aku pula dah kerja dah lama. So fikir juga macam kalau one day aku berhenti, macam adakah aku akan berhenti macam tu je, hilang macam tu je. Macam daripada benda ni tersimpan je, aku je yang tahu, macam better lah orang lain tahu juga. Bolehlah jadi pendorong untuk orang lain juga. Sebab kadang kita kat Malaysia macam kurang lah. Kita kurang buat buku yang tentang pengalaman kita. Macam mungkin ada tapi tak tu lah. Macam Latest one pun yang aku boleh fikirkan buku pengalaman Sufian Abbas juga, Lagas 99 tu banyak buku dia semua pengalaman. maksud aku macam pengalaman pada orang biasa lah. Macam kita macam biografi tu banyak lah. Macam tokoh-tokoh politik apa benda semua kan. Tapi untuk daripada pengalaman pada orang biasa tak banyak. Biasanya aku jumpa macam orang pergi travel apa naik basikal sampai Mekah lah apa benda semua kan. Dulu macam why not just kita kongsi pula apa yang dialami oleh pekerja biasa yang hari-hari bekerja kan. Ada macam-macam. Oh wow. Lah aku tak pernah terfikir dari sudut tu. Menarik. Dan benda ni pun tak terhad pada kedai buku lah. Macam kau kerja kafe ke, of course macam-macam benda kot yang boleh tu. Technically kalau siapa-siapa yang suka journaling nak jadikan dia sebagai buku, boleh juga cuba buat.